Dia memanggil dirinya Mad Mike Hughes. Tetapi motivasi sebenar dia bukanlah kegilaan. Sebaliknya adalah keinginan yang tidak pernah padam untuk mengejar kemasyhuran. Mike Hughes bermimpi untuk tercatat dalam sejarah sebagai legenda aksi berani mati terhebat yang pernah hidup. Dunia roket menjadi batu loncatannya. Setiap roket wap buatan sendiri yang dilancarkan membawanya semakin dekat ke angkasa, semakin hampir kepada nama buruk. Tetapi pada 22 Februari 2020, obsesi Hughes terhadap kemasyhuran rakut nyawanya. Mike Hughes bukanlah orang asing dalam komuniti lagak ngeri. Dilahirkan pada 9 Februari 1956 di Oklahoma City, beliau mula terinspirasi dengan kelajuan dan bahaya sejak kecil dan mula meminatinya melalui perlumbaan motosikal. Tetapi sebenarnya limosin bukan motosikal yang melonjakkan beliau kepada pengalaman pertama merasai kemasyhuran. Pada tahun 2002, Hughes yang berambut mallet telah mencipta rekod dunia Guinness dengan melompat menggunakan limosin Lincoln Town Car sejauh 103 kaki yang menakjubkan. Aksi lagak ngeri limosin itu telah menarik perhatian seluruh negara. Walaupun ia hanyalah pembuka selera untuk aksi utama yang bakal tiba. Hughes mempunyai impian yang lebih besar, bertanding untuk jawatan Governor California dan akhirnya tercatat dalam sejarah sebagai pelagak ngeri terhebat sepanjang zaman. Barulah apabila laluan Hughes bertembung dengan teori konspirasi, impiannya yang paling besar mula terbentuk, iaitu membina dan melancarkan dirinya sendiri dalam roket buatan sendiri yang dikuasakan wap. Pada tahun 2014, Hughes menyiapkan roket pertamanya di padang pasir Arizona. Dia mendakwa terbang setinggi 1,374 kaki walaupun tiada bukti video dan timbul keraguan sama ada dia benar-benar berada di dalam roket itu. Penemuan besar roket Hughes berlaku apabila dia mula memanfaatkan teori konspirasi bumi rata pada tahun 2016. Walaupun dia sendiri bukan benar-benar percaya, Hughes menyedari komuniti bumi rata boleh menjadi sumber pembiayaan dan publicity yang sempurna untuk roket-roketnya. Dengan menampilkan dirinya sebagai seorang pejuang yang akan terbang cukup tinggi untuk mengambil gambar dan membuktikan bentuk cakra bumi, para penyokong bumi rata memberikan sokongan penuh kepadanya. Dengan sokongan mereka, Hughes dengan cepat mengumpul wang yang cukup untuk membina roket baru, tetapi mendapatkan kebenaran untuk melancarkan roket terbukti mencabar kerana Hughes enggan mendapatkan permit yang diperlukan daripada Biro Pengurusan Tanah. Selepas beberapa kelewatan, pelancaran yang gagal, perpindahan lokasi dan sikap mencabar terhadap pihak berkuasa, Hughes akhirnya berjaya melakukan penerbangan yang berjaya di Gurun Mojave pada bulan Mac 2018. Roket itu mencapai ketinggian sekitar 1,875 kaki, hampir setinggi Menara Kebebasan di Bandaraya New York, sebelum Hughes terjun payung dengan selamat kembali ke bumi. Walaupun dia terselamat dalam pelancaran itu, Hughes mengalami beberapa kecederaan, termasuk sakit di bahagian belakang akibat daya G yang kuat. Dia diperiksa oleh pegawai perubatan selepas mendarat dan kemudian menyedari bahawa dia telah patah vertebra L2. Akhirnya, Hughes membuktikan bahawa dia tidak gentar dengan misinya walaupun menerima kritikan daripada ramai yang menganggap kepercayaan bumi ratanya itu tersasar. Pelancaran itu sendiri menjadi tontonan media, disiarkan secara langsung dengan dua pengulas minum bir dan meneguk shot whisky. Video acara itu tersebar luas di dalam talian selepas itu. Didorong oleh pencapaian ini, impian tentang pelancaran Raccoon mula terbentuk. Raccoon, daripada gabungan perkataan roket dan belon, ialah roket penyelidikan bahan api pepejal yang bukannya dinyalakan serta-merta di atas tanah. Terlebih dahulu dibawa ke atmosfera atas oleh belon yang diisi gas, kemudian dipisahkan daripada belon dan dinyalakan. Hughes dan rakan kongsinya, Waldo Sticks, merancang untuk menggabungkan belon altitude tinggi dan roket untuk mencapai pinggir angkasa. Jika berjaya, Hughes percaya dia akan menjadi legenda aksi berani mati terhebat sepanjang zaman. Namun sebelum itu, dia memerlukan lebih banyak publicity dan pembiayaan. Matlamat khusus Hughes adalah untuk mencapai garisan Karman, di mana atmosfera bumi dan angkasa lepas bertemu 62 batu di atas permukaan tanah. Dari situ, Hughes mendakwa dia akan dapat menentukan sama ada bumi adalah cakera rata seperti yang dia syak atau sebuah sfera. Roket yang digerakkan oleh wap itu termasuk 3 pemanas yang akan menghasilkan cukup wap untuk menolak ahli aksi itu sekurang-kurangnya 5,000 kaki ke udara. Dia berharap dapat mencapai kelajuan maksimum sehingga 425 batu sejam. Matlamat ini membawa kepada hari yang menentukan pada 22 Februari 2020 apabila Hughes melancarkan apa yang akan menjadi penerbangan terakhirnya. Dengan kru produksi sedang merakam untuk siri Science Channel berjudul Homemade Astronauts, Hughes berlepas dari padang pasir Barstow, California dengan roket baharu. Ini sepatutnya hanya satu lagi langkah kecil tetapi dramatik ke arah impian Raccoon. Tragisnya, ini menjadi langkah terakhir Hughes. Tidak lama selepas mencapai altitude puncaknya, roket itu mula mengalami kerosakan. Payung terjun yang sepatutnya memperlahankan penurunannya dan membolehkan Hughes terjun dengan selamat ke tanah telah terbuka terlalu awal.
dan roket itu terhempas kembali ke bumi. Kemalangan itu disaksikan oleh beberapa orang, termasuk wartawan bebas Justin Chapman yang sedang menulis sebuah buku tentang Hughes. Chapman menggambarkan kemalangan itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Saya nampak roket itu berlepas, kata Chapman. Nampak macam semuanya berjalan lancar. Tapi kemudian saya nampak payung terjun terbuka terlalu awal. Roket itu mula berpusing di luar kawalan dan kemudian ia terhempas ke tanah. Apabila roket itu menjunam ke bawah dan dia tidak melepaskan 3 lagi payung terjun yang ada dalam roket itu, ramai orang menjerit dan mula meraung, kata Chapman kepada BuzzFeed News. Semua orang terkejut apabila dia terhempas dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Roket itu terhempas dalam beberapa saat, menghunjam terus ke permukaan padang pasir pada kelajuan 500 batu sejam. Hughes terbunuh serta-merta pada usia 64 tahun. Punca, yang mungkin adalah payung terjun, dibuka terlalu awal selepas roket bergesil dengan tangga pelancaran. Walaupun Hughes dengan berbahaya telah menolak nasihat untuk menambah pencetus payung terjun automatik sebagai langkah keselamatan. Menurut analisis tempat nahas dan hasil bedah siasat, Pakar percaya Hughes mengalami trauma tumpul yang teruk di seluruh badannya apabila terhempas ke tanah. Ketiadaan langkah keselamatan untuk menyerap hentakan dan kelajuan tinggi Hughes semasa nahas menjadikan kecederaannya sangat teruk. Kerosakan organ utama bersama dengan pendarahan dalaman yang terlalu parah untuk diselamatkan dikenal pasti sebagai salah satu punca kematian yang mungkin. Pendarahan abdomen akibat organ yang pecah seperti hati dan limpa Hughes akan menyebabkan kejutan hipovolemik. Selain itu, patah tulang belakang dan kemungkinan terputus saraf tunjang juga dicatatkan. Dan ini akan membawa maut akibat kehilangan fungsi serta kerosakan sistem saraf. Kesan whiplash yang kuat pada tulang belakang dan leher semasa kemalangan itu sangat teruk. Satu lagi penemuan ialah kecederaan traumatik pada kepala dan kemungkinan pendarahan otak. Hentian mengejut. Akibat kemalangan itu menyebabkan otak Hughes menghentam bahagian dalam tengkoraknya, seperti yang dibuktikan oleh keretakan dan pembengkakan. Kecederaan kepala tertutup seperti ini sering menjejaskan fungsi otak dan boleh membawa maut. Kesimpulannya, pakar bersetuju bahawa kegagalan pelbagai organ, trauma sistem saraf dan kerosakan tisu secara menyeluruh yang dialami akibat hentaman berkelajuan sangat tinggi telah membawa kepada pengakhiran tragis Hughes. Roket buatan sendiri dan kekurangan langkah keselamatan yang mencukupi sangat menyumbang kepada keterukan kecederaannya. Terpukul oleh kemalangan yang mengejutkan itu, sekumpulan penonton berkumpul di tapak pelancaran pada keesokan harinya, 23 Februari 2020. Mereka ini adalah peminat yang datang untuk menyaksikan pelancaran itu. Setiap daripada mereka menangis ketika melihat ke arah tempat di padang pasir di mana tragedi itu berlaku. Walaupun keadaan padang pasir yang keras, ada yang memutuskan untuk berjalan kaki untuk melihat serpihan roket itu sebelum ia dibawa pergi untuk pemeriksaan. Pada 25 Februari, satu perarakan penuh hiba diadakan di tanah perkuburan Shiloh di Apple Valley, California. Si pemberani yang sangat dihargai dalam sesetengah kalangan telah diberi penghormatan oleh sekumpulan kecil orang berkabung yang berkumpul di sekitar kuburnya. Rakan kongsinya, Waldo Sticks, dan beberapa peminat datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Walaupun Hughes telah hidup di pinggir masyarakat, semangat beraninya telah memberi inspirasi kepada ramai orang. Kematian Hughes adalah satu tragedi, tetapi ia juga menjadi peringatan tentang bahaya aktiviti roket amatur. Hughes adalah seorang jurutera dan pembina yang mahir, tetapi beliau bukan seorang angkasawan terlatih. Beliau tidak mempunyai cara untuk mengetahui bagaimana roketnya akan bertindak balas di atmosfera atas. Dan beliau tidak bersedia untuk kemungkinan berlaku kerosakan. Dalam kematian, Hughes menyertai barisan legenda berani mati yang telah lama beliau impikan. Walaupun bukan dengan cara yang beliau bayangkan. Daripada menjadi legenda aksi ngeri terhebat sepanjang zaman, Hughes menjadi kisah pengajaran tentang betapa tipisnya garis pemisah antara keberanian dan tindakan melulu. Teori konspirasi radikal beliau dan keinginan untuk terkenal telah mengaburi pertimbangan rasional, menyebabkan beliau mengambil risiko yang tidak munasabah dengan menggunakan alat buatan sendiri. Namun, walaupun dengan segala kekurangannya, rakan-rakan Hughes mahu semangat beraninya dikenal. Keupayaan untuk bermimpi besar dan mengejar pengembaraan tetap hidup melalui mereka yang beliau inspirasikan. Dengan berani mencuba perkara yang mustahil, Hughes menunjukkan bahawa pencapaian luar biasa boleh dicapai dengan cukup semangat dan ketabahan. Dia menjalani hidup sepenuhnya sehingga ke akhir hayat. Pada tahun 2021, Bandar Apple Valley memutuskan 3 Oktober, hari lahir Hughes, akan menjadi Hari Mad Mike Hughes untuk menghormati legasi aksi berani matinya. Sebuah patung peringatan telah didirikan di tapak pelancaran roket itu, menjadi monumen pertama di bandar tersebut yang didedikasikan kepada seorang pelagak ngeri. Tugu peringatan yang bermakna ini terletak berhampiran lokasi di mana Hughes melakukan pelancaran terakhirnya, menunjukkan kesan kehidupan eksentriknya. Walaupun keadaan pemergiannya adalah tragis, semangat berani Mike Hughes terus memberi inspirasi kepada mereka yang ingin melangkaui batasan dan mencuba perkara yang mustahil. Itulah kisah Mad Mike Hughes, seorang pelagak ngeri sejati yang menjalani hidup habis-habisan sehingga ke akhir hayatnya. Keberanian dan pencapaiannya yang luar biasa tidak akan dilupakan.